Dalam dunia sekarang, ramai orang pilih untuk kongsi semua benda di media sosial, dari yang manis sampai yang pahit. Tapi bagi Era Fazira, dia pilih jalan yang berbeza. Sejak awal lagi, dia dan suaminya, Eswan Zain, sudah ada satu kesepakatan. Kalau ada perkara negatif dalam rumah tangga, itu bukan untuk dikongsi dengan orang luar. Bagi Era, bukan semua benda perlu jadi tontonan umum. Lebih-lebih lagi, perkara kecil seperti salah faham atau terasa hati. Dia lebih selesa simpan dan selesakan secara peribadi. Apa yang dikongsi, biarlah yang memberi inspirasi. Yang buat orang rasa tenang, rasa bahagia. Yang tidak baik, cukup disimpan sendiri. Dan sebenarnya, cara itu buat hubungan mereka lebih terjaga. Tak perlu campur tangan orang luar, tak perlu tambah tekanan daripada pandangan orang lain. Dalam masa yang sama, Era juga kongsi satu momen yang sangat menyentuh. Selepas sekian lama, akhirnya dia dapat kembali rasa suasana bersalaman dengan seorang suami di pagi raya. Momen yang mungkin nampak biasa bagi orang lain, tapi bagi dia sangat bermakna. Dia kata, perasaan itu lain. Satu rasa yang dia sendiri tak sangka akan dapat rasai semula. Walaupun sambutan raya mereka sederhana, hanya berempat, bermaafan sesama sendiri, tapi cukup untuk buat hati rasa penuh. Kadang-kadang, kebahagiaan itu bukan tentang apa yang ditunjukkan kepada orang, tapi tentang apa yang dirasai dalam diam. Dan mungkin itu juga sebab kenapa ada orang pilih untuk tidak kongsi segalanya. Kalau kau dalam hubungan, kau jenis yang kongsi semua di media sosial atau simpan yang pribadi untuk diri sendiri. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.